make sure Abu Bakar only. Banyak macam lah. Allah. Kita dah pasang. Pukul 2 suku. Masih lagi ada orang lepak kat sini. Sejak Jumaat. Okey. Memang tradisi. Awak ni banyak bunyi lah sekarang ni. Samcik. Aku tadi tengah hari aku letak makanan. Tak ada kucing lain tak? Manja buat busy. Tak ada kucing lain tak ada. Kucing belang-belang. Banyak urin bagian. Sekarang dah pukul 6. 6 suku. Biasalah kalau hari Jumaat memang lepas main Jumaat kita berehat seketika sebab tak ada buat apa-apa. Kafe buka pukul 5.30. Hari ni 6 Mac 15 Ramadan. By the way, baju TikTok guys. Tengok ni. Cing. Dia macam cuma baju ni dia tak stretchable. Dia macam, tapi nasib baik dia jahit tebal lah. So aku rasa dia dah tahu dah. Tak lah. Tapi masih Boleh lah. Hari raya kedua ke hari raya ketiga. Yang penting murah. Kalau aku jumpa link kat Shopee nanti aku letak dekat bawah. Okey. 15 hari puasa kita dah baru beli ni lampu raya Tapi lampu raya dia punya besar lah, nak tunjuk dia punya raya besar tapak tangan. Dekat dalam Shopee tu tak ada dah nampak besar macam ni. Alah. So ni aku beli dulu, hari ni kena pasang. Lepas tu nanti baru aku tahu mana yang cukup, mana yang tak cukup. Basically aku nak macam ada dekat tepi-tepi tu je. Tak nak lah banyak sangat kan, nanti jadi kelakar tak. Lepas tu sebenarnya kat sini aku nak buat juga. Ni. Tapi aku rasa memang tak cukup lah, kena beli lagi. Kita dah try pasang. Dia, aku sebenarnya memang tak tahu yang apa nama ni, dia punya bulan bintang ni punyalah besar tapak tangan. Tapi tak apalah. Since dia besar maksudnya tak boleh banyak sangat. Kalau tak dia jadi serabut. So kena buat sikit-sikit saja. Ni okey kot. Okey, sudah masuk waktu azan. Kat luar ni ada 2 meja. Kita tengok dalam. Selamat berpuasa. Selamat berbuka. Kau dah ke lagu? Lagu tu kau dah ke? Guys, kalau air ketira, make sure Abu Bakar only. All the way from Johor. Okay, kita dah sampai dekat Terengganu Equestrian Resort. Sekarang pukul 9. Surprisingly, hari ni tak ramai orang. Ini kira paling tak ramai orang sekali ni. Ni kira lapang lah ni sebenarnya ni. Wow. What's that? Alah. Tak ada orang guys. Untuk macam bersusu dekat Cibanan ni kita menggunakan susu fresh milk saja, kita tak guna susu full cream. Okey, hari ni aku nak share dengan korang 2 menu matcha yang paling laku di Cibana. Ni untuk yang base susu kita pakai fresh milk, kita tak pakai full cream. Jemput datang. Macam-macam dia. Banyak macam lah. Memang tak jadi ni. Ya. Tupa. Kita lawan. Tolong bawa jalan-jalan. Sini. Terima kasih.
Kamera bergerak guys. Kamera bergerak. Atas. Pergi atas sikit. Okey, sekarang kita ke atas kita naik tangga sikit. Alhamdulillah hari ni ramai yang datang ke Cibana. Keluar hujan-hujan sikit. Let's go. Thank you. Ya, siap sihat. Shoo. Coklat strawberry dengan Buttercream latte. buttercream latte. Ni outside ke? Tak, ni fresh milk. Ni best seller guys. Oh. Mana stress molek tu? Apa price gitu? Mana price gitu? Oh. Tengok sikit. Okey kan? Wah, gempoknya. Allah, sihat. Sihat. Okey bro. Sekarang pukul 10.46. Tu ada customer baru sampai lagi. Biasa orang cakap apa? Moreh. Moreh. Tapi kalau 10.45 pukul 11 ni kalau minum kopi ni jahat gak ah. Dia orang boleh tidur dia orang. Macchiato. Kemar makan. Okey. Masuk kopi. Berapa kilo? Kopi dulu. Lepas tu masuk susu. Tadilah caramel macchiato. Bunga tahi ayam. Allah. Mana? Dan ni aku nak rasa dia ni rasa dia kena betul tak muak ni. Betul dah. Aku tengok je dia orang ni dari jauh. Cantiknya rambut budak ni. Ni buat satu lagi. Dia pergi jauh. Dia kata dia nak tengok. Dia nak rasa kopi yang aku buat. Dia kata. Dia tak jadi tak? Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi. Maaf. Serai je jadi. Ada serai. Allah. Maaf, ni dia ada tak jadi. Tada! So kita dah pasang lampu LED lah. Mungkin boleh tambah lagi lah. Okey. Lepas tu belah sana pun kita dah pasang. Kiak. Berpeluh kita orang pasang ni. Adalah, boleh lah. Nampak bersinar sikit lah. Okey, kita dekat tempat Moreh. Okay, kita dekat event Moreh yang seterusnya di Pasar Payang. Okay, ni Pasar Payang baru. Okay, dia punya event di Morehnya di sini, dekat area Surau. Aduh, sekarang pukul 2. Tapi masih buka lagi ni. Buka lagi. Uish. Buka lagi.
Oh, tengok tu. Kau bayangkan. Kau tengok. Tengok Pukul 2 suku. Masih lagi ada orang lepak kat sini. Cebok bro. So how? What is this? Baskin Robbins. Ini tema batik ke? Tema kampung. Memperkenalkan tokey besar banana pudding. Ini strawberry tapi dicampur dengan banana. Ada. Strawberry, banana. Besar ke kecil? Kecil satu. Dari mana ni? Baru datang ke sini ke? Dari kesana ke sini. First time dia orang buat apa? Tahu first time buat pun dia dah ramai. Dia orang tak tidur. Still lepak. Gila lah. Tak tidur bos. By the way, kalau korang balik Terengganu nanti, korang boleh datang dekat sini. Dekat sini dia tutup pukul 3. 3.30 macam tu. So maksudnya lewat-lewat tu korang boleh datang sini. Nampak? Meriah lah. Meriah. Lepas tu macam biasa, kalau Terengganu dia akan duduk atas lantai. Ni baru lepas hujan sebenarnya tadi. So basah sikit. Terengganu ni setelah sekian lama tadi hujan. Tu ada yang tutup lah tu. Sate Cina, dessert, ayam madu grill, kambing grill, kopi Saigon, chicken tenders, tahu bergedil. Shoo. Mana bos? Bos mula lah cebok. Bos tak kaya lah. Dak abang, dak. Mana? Oh. Cebok mula lalu. Mana bang? Kau datang mana bos? Cibana. Mari nak tengok. Ini resepi kompetitus. Mari ada fans juga yang orang mari. Apa ya tahu? Ini Isyarat O. Alah. Bukan Isyarat O, dia promote fixture. Ya ke bodoh? Lebih apa dia kata. Okay, kita orang makan dekat kedai Kak Far. Tom Yum, Kak Far. Tonya. Ya, depan kedai mana? Macam Ali Rempah. Ali Rempah kan? Ali Spice. Ada sebab dia panggil dia. Ali Rempah. Tu Imak. Si kedai dia. Dia makanan siang. Bukan siang. Muka tempat segelak. Maggi celup, Maggi siang. Oh. Maggi siang. Saya ni daya. Diet kita kena minum air kunda. Allah. Musuh masyarakat. Sahur akan dah tu. Ini sejak Jumaat. Okey. Memang tradisi dah. Kedai ni. Ali Rempah. Aku hari apa? Ni electrolyte. Kita menggantikan garam. Kita letak dalam air kosong. Ni korang tengok ada dalam. Nanti aku bagi link je. Bagus lah untuk bulan-bulan puasa lah. Boleh puasa dah.